tu dia nak minta markup. Dia nak minta markup 400. Memang Abi Anat ni manusia. Tak payah jadi orang lagi baik. Aduh, apa-apa lah perangai sibat betul. Sayang. Hey, alert Nanti kalau ada seorang mamat lelaki, dia hantar kereta dekat kita. Dia ni kereta makcik saudara dia nak tolong kan. Berapa banyak dah kereta kat sini yang kita buat daripada yang bantuan zakat. Bantuan zakat ada kan. Dah berapa biji kita buat, dah banyak rasa kan. Okay, ni yang seorang mamat ni pergi jumpa tadi, sembang dengan dia tahan pergi. Dia kata ada makcik dia nak hantar kereta, nak minta bantuan zakat. Zakat yang bantu untuk repair kereta tu. Nanti dia nak hantarkan kereta dia wajar. Tak kira dia hantar ke atau makcik dia, rasanya dia yang akan hantar. Dia kata dia nak repair, nak check menyeluruh kereta tu, nak repair. Lepas tu dia nak minta markup. 400. Tak ke bodoh nama dia nak makan duit orang miskin. Memang takkan boleh. So kalau ada wajar datang, dia hantar, nak buat dengan kita, tak payah buat. Kita dah banyak dah buat orang yang apply duit zakat untuk repair kereta. Tapi jenis orang ni jenis orang ni memang bodoh bimbangang nama dia. Dia ambil kesempatan duit orang derma apa semua tu kan, bayar zakat semua tu, dia nak makan 400. Dia cakap terang-terang pula orang ambil. Tapi belum tentu kalau dia nak quotation tu sebab biasa zakat akan tengok quotation dulu biasa kan. Dia tengok bajet semua, zakat akan approve kan. Kita dah banyak buat. Tapi yang jenis manusia ni mesti bangang, tak tahulah. Sebab dia kata dia follow B dah lama. Kalau dia tengok video ni, mohon dia terasa lah. Alert tau, kita wajar.